Hai, Assalamualaikum, kembali ke Kuatir Little Channel guys. So hari ni abang nak share dekat korang beberapa item yang abang baru dapatkan dekat Shopee. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Ses! Hai korang, bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel abang ni banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori vlog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula guys. So seperti di awal video tadi abang beritahu kat korang yang mana abang dapatkan beberapa item ataupun gear untuk riding punya item lah kan, yang abang dapatkan daripada Shopee ya. Tapi satu company ni abang share nak dapatkan satu produk yang kualiti bagus tapi harga berpatutan. Selalunya kita bercakap pasal harga ni, kalau nak yang bagus dah tentu mahal, nak yang murah dah tentu tak ada kualiti. Tapi produk yang abang nak share dekat korang ni mind blow guys, yang mana korang boleh dapat pada harga yang mampu milik, dan dia punya kualiti juga boleh dikatakan standing. So item pertama yang abang nak share dekat korang adalah arm sleeve. Abang dapatkan 3, tapi satu abang dah pakai guys. So ada 2 arm sleeve. So dekat sini abang nak share dekat korang tentang 2 arm sleeve ni, apa kegunaan dia dan jenama dia guys. Okey, seperti yang abang nak beritahu kat korang, produk dia agak bagus. Yang mana produk ni company dia daripada China. Dan dia branding atas nama Rock Bros. Company dia ni sebenarnya mengeluarkan alatan-alatan sukan yang agak premium dan juga bagus guys. Dan baru-baru ni dia orang dah start untuk buat peralatan ataupun gear yang mana kita boleh guna untuk riding, motorcycle, motorbike, bicycle dan sebagai outdoor punya sport guys. Dan yang menarik dia, harga dia guys mind blow. Macam abang dapatkan satu dia punya Rock Bros ni, kalau korang tengok, okey, korang boleh nampak kan Rock Bros kan. So arm sleeve dia ni hanya RM3 guys. Waktu promotion hanya RM3. Kalau bukan promotion, harga dia pun lebih kurang RM7 ataupun bawah RM10. So material quality, fabric yang dia gunakan ni memang lasting. Nampak tu? Korang boleh stretch dia dan pakai sangat-sangat selesa guys. Tapi kekurangan dia, untuk model Rock Bros yang bawah ni, dia tak ada UV protection. Kalau korang pakai, korang mungkin boleh halang daripada stone chip ataupun batu ataupun habuk ataupun waktu hujan, taklah sakit tangan korang waktu korang pakai ni. Tetapi abang dapatkan satu lagi, yang ni agak premium dia guys, Rock Bros. Material dia dan dia juga adalah protection daripada UV. UV. Maksud dia kalau korang pakai, tak akan mengakibatkan tangan korang jadi hitam. Dan dekat sini korang tengok dia punya stitching, dia juga ada tulis Rock Bros. Memang nampak menarik dan stretching guys. Bukan tu saja, di bahagian bawah ni, dia juga ada pengudaraan untuk bahagian korang punya arm belah dalam ni lah. So bila kita pakai, taklah menyebabkan kita stres di bahagian sini. Dan harga dia guys untuk Rock Bros ni, untuk arm sleeve yang ada UV protection, abang dapatkan pada harga RM27. Kalau tak ada promotion pun maybe dalam RM30-31. Tapi waktu promo dapat dalam RM26.90 ataupun RM27 lah. So material dia memang stretching juga, UV protection, dan yang paling penting sedap pakai. Jom abang share kat korang waktu letak di tangan macam mana keadaan dia. Okey, seperti abang cakap kat korang, abang nak share dekat korang waktu abang dah pakai arm sleeve ni guys. Memang korang nampak dia punya kedudukan material ataupun fabric yang dibagi kat kita ni memang sangat-sangat selesa. Dan dekat sini dia macam frosted sikit, yang mana boleh masuk udara, dan juga bila kita nak bend kita punya tangan tu, dia tak akan bagi kita stres di bahagian sini. Dan di bahagian sini juga kalau korang tengok memang
dia punya getah ataupun dia punya lock dekat sini, material dia guna ni memang sangat selesa guys, tak sakitkan tangan. Dan abang percaya kalau korang ride dalam waktu masa yang sangat panjang pun dia tak akan tinggalkan kesan yang memudaratkan tangan kita. Dan untuk Rock Bros model yang premium ni harga tak sampai RM30, material yang sangat selesa pakai, dan yang paling penting dia ada UV protection guys, tak hitamkan tangan kita. Alright guys, seterusnya item kedua. So abang nak pukul rata lah guys, maksud dia abang nak cerita kat korang item yang abang dapatkan dalam satu video ni, share habis lah, supaya mungkin korang boleh dapat idea yang mana korang boleh dapatkan satu brand produk yang agak premium pada harga yang mampu milik. Memang sedap pakai. Dan di episod ni juga abang akan share dekat korang apa fungsi kalau korang beli brand original dan juga brand lokal ataupun tiruan ataupun ciplak punya brand kan. Okey. Seterusnya abang dapatkan ni, korang tengok Rock Bros, dia memang buat gambar ada motorcycle kat depan ni, memang menarik, ziplock. Dan ini adalah glove yang abang dapatkan untuk short ride abang, yang mana kalau nak pakai nak keluar ride dekat-dekat ni, abang rasa glove ni memang sangat-sangat bersesuaian lah untuk kita pakai dalam daily use ataupun dalam town use yang dekat-dekat kan. Sebab dia satu, dia ringan, senang pakai dan fungsi dia memang sangat bagus. Okey, jom abang pakai dulu, abang nak tunjuk kat korang. Dia punya senang je nak masuk, memang senang. Memang senang, memang sedap pakai. Panjang cerita kenapa abang pilih brand Rock Bros ni guys. Satu, korang tengok dekat tapak tangan abang, ada nampak tak? Dia ada satu emboss Rock Bros dekat situ. Selain pada tu juga dia ada stitching emboss juga, getah kat sini. Bagi nampak glove ni di bahagian dalam ada sedikit konsep. Dan yang paling penting, kalau korang tengok di jari abang ni, okey, korang boleh touch telefon memang sangat mudah. Seriously abang cakap kat korang, abang dah pakai glove yang brand bukan saja ratus, malah ribuan ringgit, tapi untuk touch skrin telefon, this is more better. Memang sangat senang, memang sangat accurate, rasa macam kita pakai jari je. Okey, selain pada tu, di bahagian atas ni juga ada satu logo B lah kot ataupun R campur B, Rock Bros. Dia ada blend dekat sini. So bila kita pakai, dia sedikit nampak branding Rock Bros tu di bahagian atas lah. Dekat sini stitching dia sama seperti di bahagian dalam tadi yang abang tunjuk kat korang. Dan di bahagian atas ni ada protection layer, dia letak di bahagian atas, di bahagian tepi sini, di bahagian ibu jari, okey, ibu jari, dan di setiap atas jari ni, dan juga di bahagian kita punya palm ataupun tapak tangan. Dekat sini semua dia protect guys. Dia adalah fabric dan ada campuran maybe bukan leather lah. Kalau abang boleh cakapkan yang ni macam PU leather, bukan pure leather. Tapi untuk daily ride ataupun daily commute korang nak pakai pergi kerja, balik kerja ataupun nak short ride dan sebagainya, abang recommend sangat pakai yang ni sebab sangat-sangat selesa guys. Okey, untuk ukuran ni abang punya tapak tangan daripada sini, kiraan dia ke sini lebih kurang 9 inci. So abang dapatkan 9 inci hingga 9.5 inci, iaitu saiz L. Memang sedap pakai, memang sedap bila kita genggam. Korang kena tahu satu ya, bila kita pakai glove ni, yang paling penting waktu kita letak tangan di handlebar kita, adakah dia ada stretch di bahagian sini ataupun di bahagian sini ataupun di bahagian hadapan. Kalau ada stres, maksud dia tu bukan glove yang sesuai dengan korang. Kalau korang nak beli glove, make sure glove korang dia ada sedikit free play ataupun ada ruangan legar di bahagian dalam untuk memastikan korang masih boleh bend korang punya jari ni tanpa ada stretching di bahagian sini. Kalau ada stretching di bahagian sini korang boleh bawa lebih kurang dalam 1 atau 1 jam setengah. Tangan korang akan mula rasa perik ataupun kita cakap macam tak selesa nak pakai. So, susahlah kan? Takkan nak ride korang nak buka pula glove. Jadi, make sure glove tu kena bersesuaian dengan tangan korang. So, korang akan pakai dalam masa 3 jam atau 4 jam riding, tak akan ada bawa masalah stres untuk korang punya
urat tangan ni guys. Untuk harga sepasang glove tangan daripada Rockbros ni baru RM40. Tapi abang beli di Shopee masa tu dia ada promotion, so abang dapat pada harga RM36 sahaja. Untuk RM36 punya glove dengan material yang dia bagi, dengan keselesaan dan juga protection untuk glove ini, abang rasa sangat-sangat berbaloi. Daripada korang pakai satu glove yang ada brand tapi tiruan, beli pun abang rasa tak murah juga, maybe mahal. Dari segi protection dia, kita tak tahu setakat mana. Tapi kalau kita beli brand yang original daripada company yang mengeluarkan brand tersebut, sudah pasti yang pertama dia akan jaga kualiti produk dia dan make sure fungsi produk dia berfungsi dengan baik guys. Kalau tadi abang cakap dekat korang, abang dapatkan 3 arm sleeve daripada Rockbros. Dan abang juga dapatkan 2 glove daripada Rockbros guys. Sebenarnya abang nak dapatkan 3 glove daripada Rockbros, tapi satu glove tu dia tak ada saiz ataupun habislah saiz dia. So abang dapatkan 2 dulu glove daripada Rockbros. Korang tengok parcel dia pun dia printed Rockbros guys. Okey. Untuk item kali ni, item ni dia tadi kita cakap low end. So yang ni medium. Dan ada satu lagi dia punya high end version. So yang ni medium version, harga dia pun tak sampai RM100 guys. Kalau korang tengok juga di dia punya packaging Rockbros, okey, dan juga di belakang dia punya logo Rockbros. Dan seriously abang cakap, finishing untuk brand ni superb guys. Superb. Okey, untuk glove Rockbros ni, abang dapatkan kali ni glove. Okey, korang tengok sini size L. Dia ada satu logo Rockbros kat sini. Dia juga ada satu protector Rockbros di bahagian palm kita. Di bahagian depan ada tulisan juga Rockbros kat sini dan juga sistem, dia cakap motion dial fitting system guys. Yang mana yang ni senang pakai dan fit dekat tangan korang. So jom abang tunjuk kat korang. Tadi abang dah pakai tangan kiri kan? Sekarang ni abang nak pakai tangan di sebelah kanan. Okey, dia cakap dia ada MOF system. MOF system ni dia, abang rasa memang fungsi dia memang sangat best lah guys. Sebab korang hanya perlu pusing, dia fit kat tangan korang dah. Nampak tu? Korang akan rasa benda ni sangat-sangat mudah, sangat cepat. Dan bila korang fix dia macam ni, tak adalah masalah bila bawa motor lagi dia terbuka kan. So dia terus fit kat tangan korang dan protection dia lebih rasa premium, lebih tinggi. Dan di bahagian atas ni dia punya protection adalah jenis buckles dan sangat lembut, dan yang paling penting memang ia sangat berfungsi untuk mengelakkan kecederaan kalau kita crash dan sebagainya. Dan di bahagian tangan juga dia ada satu protection layer di bahagian sini, sama di bahagian depan dan juga di bahagian atas. Dan yang paling penting juga dia didatangkan juga dengan finger touch untuk telefon korang. So kalau korang bawa, sama ada telefon tu letak di mount di motosikal ataupun korang berhenti tak payah nak buka glove, korang boleh terus nak swipe dan sebagainya. Even though kalau nak pergi buruh minyak, nak pakai Caltech Go ke, nak pakai apa ni Petronas punya sistem ke dan sebagainya, korang terus boleh swipe telefon korang dengan mudah. Okey. Yang ni dia lebih nampak minimalis. Dia memang full black abang cari. Sebab kalau nak jalan jauh tu, abang rasa glove yang lebih protection dan lebih nampak minimalis, abang lebih berminat. So, warna hitam adalah menjadi pilihan abang dan dia ada sedikit, dia punya stitching reflektor berwarna putih juga di bahagian depan ni. Dan di sini, korang boleh tengok dia punya motion dial dia berwarna putih kat sini. Dan nak buka dia guys, sangat-sangat mudah. Korang hanya stick sekali, nampak dia dah buka dah. So korang boleh terus buang glove ini dengan
secepat itu. Bila nak pakai, korang tekan balik dan dial. Memang sangat mudah. So, very recommended bagi korang yang nak satu produk yang premium rasa dia, safety pada harga yang mampu milik. So, ini brand Rock Bros. Abang tak ambil untung 1 sen pun. Abang bukan review sebab Rock Bros hantar produk dekat abang. Yang ni my personal opinion ataupun secara peribadi setelah abang tengok abang punya kawan pakai produk ni. Waktu dia duduk atas motor pun nampak style. Malah bila dia berhenti motor nampak style. Bila abang cuba pakai, yes, dia kualiti dia ada dekat situ guys. Tada! Okey, so produk yang seterusnya abang nak share kat korang adalah item ketiga. Tadi item pertama adalah arm sleeve, item kedua adalah riding glove, dan item ketiga ni kalau korang tengok kotak pun korang mungkin dah tahu ini adalah glove. Bukan glove guys. Kalau korang tengok item ketiga yang kotak ni, korang pun dah tahu ini adalah kasut ataupun riding boots. Kalau nak bercakap pasal riding boots, ini adalah riding boot pertama abang beli pada harga yang sangat-sangat murah guys. Mind blow pada harga macam ni dengan kualiti yang agak top notch. Abang dah pakai banyak riding boots daripada harga, abang rasa tak ada yang bawah RM500, selalunya RM700 lebih, RM800, RM900 lebih dan RM1,000 lah. Tapi kualiti dia ataupun lasting dia guys, sama aja. Kalau korang pakai, dia lagi cepat rosak. Kalau korang kerap pakai, kalau kena hujan dan panas pun, dia akan rosak. So, apa yang abang fikir sekarang ni, kita nak satu riding boot untuk keselamatan, keselesaan dan boleh pakai dalam jangka yang bukanlah terlalu lama tapi yang agak lama sikit, dan dalam jangka masa yang pendek pun kalau rosak taklah sakit hati. Betul tak? Itu pandangan peribadi abang. Kalau korang ada pandangan selain daripada pandangan abang, korang boleh letak di ruang komen, mungkin dapat membantu viewers lain tentang informasi kasut riding boot ni guys. Okey. So dalam kotak dia tak ada apa guys. Dia letak hanya yang ni. So abang letak dulu kasut dia. So kotak dia sebelah tepi pun nice ya. Okey. So abang pakai saiz untuk EU, abang pakai saiz 39. Kalau US saiz 6 guys. 39 atau 6. So tada! Okey, inilah kasut dia guys. Riding boot dia. Riding boot dia ni memang bagi abang satu riding boot yang nampak agak menarik. Bukan agak menarik lah, memang nampak menarik. Dan fabric, material yang digunakan dan of course dia ada gunakan static leather. Abang tak pasti leather ni bukan leather yang, maybe bukan yang original. Maybe leather, fake leather ataupun kita cakap, apa leather lah selalu orang cakap tu? Static lah, static punya leather kan. Dan dia punya tapak guys, tapak Rock Bros ni dia anti-slip tapak dia. Memang super grippy, memang sangat grip. Dan yang paling best sekali untuk orang yang tinggi 6.2 macam abang ni, dia sediakan tapak yang agak tinggi. So bila tapak ni tinggi guys, dia membantulah waktu kita riding, kita nak letak kaki tu lebih selesa dan lebih confident. Okey. Nombor 2, dia letakkan di sini satu protection untuk kita masuk gear. So untuk masuk gear, nak buang gear, of course benda ni tak akan rosakkan kasut. Banyak riding boot sekarang ni dia tak letak yang ni sebab dia nak bagi nampak dia lebih berstyle untuk kita pakai casual, tapi end up korang akan rosak kasut bila selalu cungkir gear ataupun buang gear. So Rock Bros dia tampil untuk protection ataupun gear punya tempat lah kat bahagian ni. Di bahagian tepi ni dia juga ada logo Rock Bros warna putih dekat sini, dan di bahagian belakang dan tepi juga mempunyai safety purpose dekat belakang ni. Memang keras guys. Okey. Untuk ankle korang lah, untuk ankle. Dan dia juga ada motion dial system yang mana nak kunci dan nak buka kasut ni memang senang. Korang pusingnya boleh tarik, boleh buka terus untuk pakai kasut. Bila dah pakai, korang tekan
Lepas tu korang dial dia. Macam tu ya, senang guys. Okey, macam ni. Korang dah pusing, korang boleh terus buka, nampak? Dia boleh stretch keluar. So senanglah nak pakai, nak tutup pun senang. Material di bahagian dalam dia guys, dia menggunakan sponge yang abang boleh katakan agak premium dan selesa kalau kita pakai dalam jangka waktu yang panjang. Dan abang akan pakai dalam ride kali ni dan mungkin abang akan bagi tahulah feedback selepas abang pakai. Tapi daripada kawan-kawan yang dah pakai brand Rock Bros ataupun korang dah pernah pakai brand Rock Bros, apa kata korang komen? Selesa ke tak pakai brand ni? Okay guys, mungkin abang terlepas tadi tentang abang punya glove yang tadi abang cakap tu kan. So yang ni Rock Bros yang ada motion dial ataupun MOF. Harga dia kalau tak ada promo dalam RM100. So abang dapatkan waktu promotion harga dalam RM77 ataupun RM79 kalau abang tak silap. Korang boleh je masuk dekat Shopee, cari Rock Bros official store, yang mana dekat situ korang boleh masuk dekat motorcycle punya gear. So banyaklah dekat korang boleh dapatkan. Banyak lagi lah item yang Rock Bros keluarkan. Okey. Untuk kasut ni pula guys, kalau tak ada promotion, kalau tak silap abang, harga dia 300 lebih. Tapi masa abang beli waktu promotion baru RM127. Murah kan? So, memang sangat berbaloi. Kalau pakai tak boleh tahan lama pun, taklah berasa rugi macam kita beli kasut harga yang beribu-ribu. Memanglah untuk safety purpose, tapi kadang-kadang agak membazir. Kalau beli terlalu mahal, jarang ride, item pun akan rosak, berkulat dan sebagainya. So abang rasa ini adalah pilihan yang sangat-sangat bijak. So kembali macam soalan tadi abang bagi tahu kat korang, kenapa kita kena beli brand yang original? Tak kisahlah made in China, made in Thailand ke, made in Malaysia ke, made in UK ke, tak kisah. Kalau brand original, contoh macam jenama Rock Bros ni guys, dia akan pastikan brand dan jenama dia dijaga. Sebab apa? Dia buat satu branding ataupun penjenamaan yang maybe nak bertahan dalam 10, 20, 100 tahun yang akan datang. Tak mungkin dia akan buat barang supaya nanti orang bercakap barang dia tak ada kualiti, produk dia akan jatuh. Itu main point dia guys. Bila kita beli barang original, tak kisah mana manufacturer dia pun, bila dia buat, dia nak pergi jauh, kualiti produk dia akan jaga. Dari segi safety dan juga kualiti, mana-mana company pun lah, dia akan jaga yang tu sebagai nombor satu. Nombor dua, bila company sendiri yang keluarkan branding dia, dia akan memastikan dia kompetitif dekat market. Dia nak lawan dengan brand-brand yang besar dekat market. Of course, dia kena jual pada harga yang mampu milik, harga yang kompetitif. So, macam satu company ni, daripada China Rock Bros ni, dia keluarkan produk top notch, kualiti dia bukanlah kita nak cakap setanding jenama premium, tetapi agak tinggi dia punya kualiti pada harga yang mampu milik. Of course, dalam keadaan kekawatan ataupun ekonomi hari ini, pada harga macam ni, RM120-130 yang kasut, ada safety features, nampak smart, nampak style, why not? Kan? Okey guys, itulah sedikit perkongsian abang untuk hari ini tentang satu jenama Rock Bros yang abang share dekat korang. Abang tak ada dapat apa-apa keuntungan ataupun advantage dalam video review produk abang untuk hari ini. Tetapi apa yang abang buat adalah abang nak kongsi untuk peminat sukan dua roda supaya korang juga boleh dapat satu produk yang original pada harga mampu milik, dan yang akhir sekali, dia juga mempunyai ciri-ciri keselamatan yang bagus. Alright guys, abang rasa abang nak end video dekat sini guys. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang, jangan lupa untuk follow abang di semua platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang yang belum subscribe lagi, so bantulah abang untuk subscribe channel abang dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru guys. Sampai jumpa lagi di lain video Rock Bros Quarter Liter Channel. Bye guys. Ses.